kitab sikit, kitab Bidayatul Hidayah, insya-Allah taala sampai kepada penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang pertama kita baca dah, iaitu deki, panjang lebar. Kemudian yang kedua dia kata wa amr riya'u, dan adapun riya'. Riya', apa maksud riya'? Ini satu sifat yang dilarang oleh syarak. Riya', riya' iaitu kita kosak dengan ibadat kita lain pada Allah. Itu panggil riya'. Kita buat amalan kosak dengan kita buat saat ni, kita tunjuk amalan kita saat ni bukan kerana Allah. Kerana dia boleh jadi kerana nak orang puji. Nak orang puji, ataupun nak dapat satu benda daripada dunia. Kita buat amalan ibadat tunjuk ke orang. Sebab apa? Bukan kerana nak kepada kerajaan Allah, tapi kita nak pada kepujian orang, nak kepada sebutan orang. Ini dipanggil riya'. Kalau kita buat sekarang nak orang lain tengok, nak orang lain tengok, sebab apa? Nak dia puji kita, nak dia sebut kita, kata kita buat molek, kita buat baik. Gitu. Itu dipanggilkan riya'. Dan riya' ni dipanggilkan syirkul khafi, syirik yang sunyi. Syirik ada dua, syirkul jali wa syirkul khafi. Syirik yang jelas, yang nyata. Syirik mana sekutu lah. Hak jelas ni lagu mana? Dia sembah Allah serta dengan sembah benda lain. Waktu syirik yang jelas, waktu keluar daripada agama Islam. Syirik selagi panggil syirkul khafi, syirik yang sunyi, duduk dalam hati, duduk dalam hati ni. Maka apakah syirik yang khafi ini, yang sunyi ini? Iaitu riya'. Bila orang seorang dia buat amalan dalam hati dia tak ada niat kerana Allah, tapi dia niat kerana nak dapat kepujian, sebutan, ataupun orang panggil kata ganjaran daripada dunia. Kita kena beringat benar sifat ni dah. Habis katanya kita yak seumur, beza mana ikhlas dengan tak ikhlas? Tanya seumur, beza mana orang buat dengan ikhlas dengan buat bukan dengan ikhlas, dengan riya'? Beza mana? Beza tak payah. Orang buat dengan ikhlas, dia tetap lagu mana? Orang nampak, orang tak nampak, orang puji, orang tak puji, orang sebut, orang tak sebut, dia tetap buat semua. Kerana dia buat kerana Allah, bukan buat kerana manusia. Adapun kalau orang buat kerana manusia, buat kerana manusia, manusia tak puji, manusia tak sebut, dia tinggal. Waktu malah nak buat aku, mana ada dia duk puji apa, tak ada dia duk sebut apa aku buat, tak ada dia duk kata apa. Mula nak tinggal, mula nak undur, sebab dia niat benda lain. Sebab tu ini masalah hati yang kita kena isi. Lebih lagi musim masa yang kita duduk ni, masa kemajuan. Semua amalan kita buat tu dalam media. Bukan semua orang dah. Buat kita mu ni tak ada bubuh dalam media dah. Setengah orang ikut buat apa? Dia ke Mekah duduk depan Kaabah pukul ramai apa lagi. Jadi hak pukul ramai tu
nak tunjuk ke orang saat ni niat gapo nak tengok. Kalau niat kerana nak orang puji, nak ni bahaya tu orang tu. Bahaya orang tu. Tapi kalau niat kerana nak hajak orang, nak sebar orang tahu hak agama misalnya, maka boleh. Tapi beza di antara dua tu sorak ni, beza. Itu ngalik ni sorak ni. Hati manusia ni boleh ke tak nak jaga daripada kalau orang misalnya dalam Facebook, orang tu Masya Allah, orang tu good life, orang tu wihat, macam-macam lah ada. Boleh jaga ke tak hati dia. Sebab tu terlebih aula bagi kita saat ni amalan-amalan yang tak orang panggil tak darurah sangat kena tunjuk, saya tunjuk. Duk berdoa pun tunjuk, doa buku gambar bubuh, baca Quran, pegang Quran, buku gambar bubuh. Jadi kalaulah kita kata tidak darurah sangat, atau kita menyembunyikan amalan-amalan kita, takut dia masuk dalam bab riak. Itu dipanggilkan riak. Sebab tu riak ni dia panggil sifat yang dicela, sifat yang dikeji oleh syarak, sifat yang agama tak suka. Itu dah sifat yang dicela. Mek mana kata dicela? Dalil banyak. Satu daripada dalilnya ayat yang kita baca, banyak kali kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Tuhan katakan, maka bermula wadi ni tempat lembah, satu kubur, ia dalam api neraka Jahannam. Wail tu satu tempat lemah daripada neraka Jahannam. Bagi sekalian yang sembahyang, diberi kepada semua orang hak sembahyang lagu mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada sembahyang. Lagu mana orang lalai pada sembahyang? Orang masuk waktu lama dah dia duk lalai tu, lalai pada sembahyang. Waktu tu Tuhan kata fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang sembahyang masuk neraka wail. Tapi sembahyang ni alladzina hum an salatihim sahun, alik. Orang bertakli kau duk alik subuh ada nabi 3-4 saat takbir, maya ada Allah sudah. Ya tadi duk alik. Tu bahaya orang tu. Sifat orang ni alladzina hum yura'un, mereka yang duk tunjuk ke orang, semaya pun tunjuk semua. Ni riak dah tu. Ni riak. Lepas tu kita kena jaga biar baik hati kita ni. Kita nak puh aktiviti kita, kam kita boleh puh, tapi jaga dalam hati. Jaga dalam hati. Kerana apa kita post? Kerana apa kita bubuh tunjuk gambar kita, duk buat aktiviti, duk buat kecakam tu kecakam ni? Kerana apa? Kerana itulah yang bawa pergi kepada baik ataupun jahat. Terus. Lepas tu kita kena jaga molek. Amo sendiri pun supo, demo pun supo. Kerana apa? Apa duk mengajar ni, duk baca ni, duk share, duk apa saja ni, kalau turut sungguh hati ni duk berasa takut. Duk berasa takut je. Takut dikelimah puji tu. Kalau tak ada puji tak apa. Sebab manusia dengan puji ni yang tak ada.
Mak mari puji sudah dia berasa kata dia kelebih, dia pandai, dia mari hati, kelakuan hati dia mari lagu tu. Sebab tu kita kena isih dengan sungguh hati. Kalau kita biasa nak tunjuk gambar, nak tunjuk video, nak tunjuk apa, isih dalam hati kita. Nak didik hati kita. Sebab tu daripada orang yang diberi neraka wail, iaitu alladzina hum yuraun, mereka yang duk tunjuk amalan mereka kepada orang. Habis tu katanya amalan ni cuba boleh nak tusuk. Habis kata ulama kata semaya sunat rawatib di rumah molek ke di masjid molek? Rawatib mana kapit waktu tu lah. Hak 10 muakkad, belum subuh, belum zuhur 2, belum subuh 2, belum zuhur 2, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isya 2, tu 10 muakkad. Itu ada lagi lah kalau nak tambah. Belum zuhur jadi 4, lepas zuhur jadi 4, boleh. Lepas tu tiap-tiap belum semaya kita tambah, boleh. Hak tu mana lebih baik buat? Di masjid ke di rumah? Tentu di rumah lebih baik. Sebab apa di rumah lebih baik? Sebab di rumah lebih mudah jaga hati. Ambil kalau kita buat masjid, orang tak buat, kita pergi buat sunat. Hanya bunyi sepatah 2, oh jadi dia tu. Jadi sungguh dia tu. Tak tinggal nak rawatib masuk dalam telinga. Kalau masuk telinga, masuk ke pasal pada hati, sudah dikucar oleh syaitan. Tapi kita buat masjid apa? Lah tak jadi di rumah, buat di masjid. Kalau di rumah tak jadi, di rumah jadi sibuk, habis suk dengan gitu tak buat di masjid. Pergi jaga hati biar baik. Jaga hati biar baik. Disuruh tusuk benda lagu tu. Sebab apa? Takut hati manusia ni tak tahan dengan kalimah puji. Habis Nabi lari puji depan. Dia tak boleh puji depan maripak. Oh jadimu. Tak say puji depan. Sebab hati tak tahan. Yusuf puji belakang. Puji belakang tak apa. Tapi kalau puji depan Nabi lari. Bukan Nabi kata uhsu ala wujuhil maddahina turaba. Nabi suruh ambil pasir, pekong di atas muka orang duk puji-puji orang depan tu. Sebab apa? Dia dengan puji dia buat musnahkan hati orang. Tak? Tu Allahu Akbar kabira. Ni bahati ni kita kena jaga biar baik dah. Jangan kita dah harap-harap kepuji orang. Jangan sama sekali. So harap apalah daripada puji orang.